membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 8 Mei 2025. Tuhan ke atau tidak? Yohanes bab 10 ayat 23 hingga 33. Ketika itu musim sejuk, dan Yesus sedang berjalan di serambi Salomo di dalam bait suci. Orang Yahudi pun berkumpul di sekelilingnya lalu berkata, "Sampai bilakah engkau membiarkan kami bertanya-tanya? Katakanlah dengan jelas, adakah engkau ini Kristus?" Yesus menjawab, "Aku sudah pun mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak mahu percaya. Segala yang kulakukan dengan nama Bapa-Ku memberikan kesaksian tentang diriku. Kamu tidak percaya kerana kamu bukan kawanan domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikutku. Aku memberi mereka hidup yang kekal. Mereka tidak akan binasa. Tiada siapa dapat merampas mereka daripada tanganku. Bapa-Ku yang mengurniakan mereka kepadaku lebih besar daripada siapa pun. Tiada siapa dapat merampas mereka daripada Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Selepas itu, orang Yahudi yang hadir pun memungut batu sekali lagi untuk merejam Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku telah banyak melakukan perbuatan baik yang diserahkan Bapa kepadaku. Perbuatan manakah yang mendorong kamu merejamku?" Orang Yahudi itu menjawab, "Kami hendak merejam kamu bukan kerana perbuatanmu yang baik, tetapi kerana kamu mengkufuri Allah. Kamu hanyalah seorang manusia, tetapi kamu menganggap dirimu Allah." Saya merasa agak lucu dengan apa yang Yesus katakan apabila kumpulan Yahudi ini bersedia membunuh dia. Yesus berkata, "Aku telah banyak melakukan perbuatan baik yang diserahkan Bapa kepadaku. Perbuatan manakah yang mendorong kamu ingin merejamku?" Yesus seolah-olah berkata, "Aku hanya ingin tahu, mana satukah mukjizat Tuhan yang membuat kamu marah? Adakah ia penyembuhan atau orang yang aku bangkitkan dari kematian ataupun menghalau roh-roh jahat? Untuk sebab apakah kamu ingin membunuh aku?" Lebih melukan lagi kerana mereka menimbangkan sebab-sebabnya dan menjelaskan begini, "Sudah tentu kami tahu engkau telah melakukan semua perkara yang baik. Kami mahu membunuh engkau untuk alasan yang berbeza kerana engkau mengatakan engkau adalah Tuhan. Cuba kamu pertimbangkan adakah sebab ini waras?" Inilah Yesus yang semua orang akui telah melakukan kerja-kerja yang baik. Dia menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, memberi makanan kepada yang lapar, bahkan membangkit semula orang yang mati. Ini adalah perkara-perkara yang Tuhan akan lakukan. Perlakuan begini ialah mukjizat juga. Ini bererti Yesus mempunyai kuasa Tuhan. Cuba beri pandangan begini, jika ia berjalan macam itik, berbunyi macam itik, ia mestilah seekor itik, ya? Akan tetapi, kumpulan orang ini tidak mengikut logik dan mengakui bahawa Yesus adalah benar-benar Tuhan. Mengapa pula? Ini adalah kerana jika kita mengakui kebenaran, kita perlu melayan Yesus seperti Tuhan dan ini bermakna kita harus patuh kepada Yesus. Dengan berbuat demikian, tiba-tiba kita akan sedar betapa buruknya kehidupan kita yang telah binasa dan perlu diperbaiki. Apa yang kita perlu buat sekarang? Kita tidak boleh memperbaiki diri sendiri. Kita hanya boleh berpaling kepada Yesus untuk belas kasihan, mengakui keadaan diri dan mempercayai Yesus untuk mengampun kita. Kamu tahu Yesus tentu akan berbuat begitu. Dia datang ke dunia ini hanyalah kerana tujuan ini, yaitu menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menjadikan kita anak-anak Tuhan. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus telah mengatasi kuasa kejahatan dalam kehidupan kita sendiri.
Yesus menjemput kita untuk mempercayai Dia dalam memberi kita damai sejahtera yang kekal dengan Tuhan selama-lamanya. Kita berdoa, Tuhan, saya mengakui Engkau adalah Tuhan. Bantulah saya kerana Engkau tahu saya amat memerlukan pengampunan dan kedamaian-Mu. Amin.